Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel kami iaitu Rumah Keluarga Bahagia. Hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Tan Chahau. Okey, hari ni macam biasa kita akan review satu show house. Show house ni berada di Bandar Johor Bahru. Okey, so kat belakang kita orang ni adalah projek apartmen Yang ni adalah fasa kedua iaitu blok C dan juga blok D. So kalau korang nak tahu apa yang ada dekat apartmen ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so untuk pengetahuan korang, apartmen ni actually ada dua fasa. Okay, fasa satu dah fully sold out dan sekarang ni kita tengah jual fasa 2. Okay, so untuk fasa 2 ni kita ada dua blok blok C dan D. Dan di sekeliling kawasan ni kita ada total 3 jenis apartmen. Okay, nama apartmennya adalah Trellis Resident, Avenue Resident dan juga Veranda Resident. Sasul sampai. Okay, so sekarang ni kita orang bawa you all tengok macam mana projek ni akan jadi. Okay, lepas tu baru kita akan share location. Okay. Alright, jom. Okey, untuk apartmen ni dia ada dua blok lah. Saya ulang balik semula So setiap blok ni dia ada 3 type. Okey, type A 1+1 bedroom plus 1 bathroom. Lepas tu type B 3 bilik 2 bilik air. Type C 3 bilik 2 bilik air, itu 2 key. Korang nak tahu tak unit untuk 2 key? Nanti kita akan bawa. Okey. So kat sini ada banyak sangat fasiliti yang ada dekat apartmen ni. Korang tengok ni Ada kita boleh tengok dekat sini ada kalau korang boleh nampak, saya zoom sikit. Kita ada nampak basketball, okey, dan ada outdoor fitness area, ada herbs garden. Lepas tu ada kids playground dekat sana tu kan. Yang ni yang blok A yang saya cakap tadi tu lah yang dah terjual, dah habis terjual. Dan sekarang ni kita masuk ke fasa 2 iaitu untuk tower C dan D. Okay. Okay, korang betul tengok kat sini ada swimming pool, ada fitness club. Okay, ada spa apa semualah dalam satu bangunan ni dalam satu kawasan ni. Semua fasiliti ada, korang boleh tenang-tenang rehat-rehat. Tak perlu nak pergi keluar, cari tempat untuk santai-santai. Dalam apartmen ni pun dah penuh dengan fasiliti. Okay, so kita bawakan. Okay, kalau korang boleh tengok, korang boleh nampak yang ni lah kita punya projek, iaitu di belakang sekolah Sultan Ibrahim Girls School. Okay, berhampiran dengan yang ni adalah CIQ. Ni CIQ lah, dekat dengan RTS, JB Central, City Square. Lagi satu ada sekolah SK dan SMK IJ Convent. Yang ni adalah yang ni lah kawasan CIQ ni lah. Ni jambatan lepas tu MBJB Tower, FOU High School, Johor Bahru, Plaza Pelangi. Okey, yang ni lah kawasan RTS akan lalu dekat sini. Dekat apa ni, jambatan ni lah. Nampak ni. Okey korang, kalau korang tengok kat sini, dulu Cik Su sekolah dekat Sultan Ibrahim Girls School ni. Okey, sekolah Cik Su dekat sini. Dan apartmen ni opposite sahaja dengan Danga City Mall. Dulu ada Danga City Mall dan dekat kat sini ada jalan kereta api lah dekat bawah ni kan, dekat belakang ni. Dan untuk future development dekat Bandar JB ni, tahun ni dah launch dah, okey, dah nak siap dah, okey, bakal di launch untuk dia punya kereta api laju, okey, RTS, Rapid Train System, okey. So nanti akan ada satu RTS station dekat sini kan. So nanti LRT tu akan terus je pergi ke Woodland dan dengar cerita dia ambil masa 6 minit sahaja untuk sampai. Okey, daripada JB checkpoint, daripada CIQ JB pergi ke Singapura 6 minit sahaja. So that's why dekat kawasan sini memang sangat banyak apartmen naik dan
Yang paling penting yang tadi Cik Su bagi tahu, kita ada 3 projek best dekat sini. Ada Avenue Resident, Trellis dan juga Veranda. Dan Veranda ni adalah yang unit paling banyak sekali sekarang ni yang available. Yang lain-lain ni semua dah sold out. Okay, dah sold out. Korang kalau nak tahu lebih lanjut dan kita orang akan bawa korang tengok show house, macam mana dia punya besar dia. Dan kalau korang nak tahu lagi detail dan nak beli dekat sini, korang boleh cari kami. Okay, boleh follow, like dengan komen. Alright, dekat kami punya channel. Okay, so sekarang ni kita akan bawa you all tengok facilities yang ada. Okay, ni adalah facilities yang ada dekat sini yang tadi kita tunjukkan. Ni antaranya ada apa yang? Okey, untuk fasiliti dia ada 17 fasiliti, ada spa, swimming pool, shower pool, wading pool, sauna, macam-macam. Ada Sholo. Ada fitness club, multi-purpose hall. Lepas tu dekat level 7 pula dia ada children adventure zone lah. Korang boleh tengok lah kat sini Dan ini adalah dia punya gambaran untuk fasiliti kolam. Yang ni lah. Kalau nampak ni, ni adalah tower A. Tower B ni dia kalau menghadap ni dekat macam dekat ni lah fasiliti. Yang ni tower B, tower C ni menghadap kolam. Yang ni macam menghadap ke garden lah, C dan D ni. Okay. So kat sini lah gambaran dia. Jangan risau apartmen. Yang ni semua gated and guarded. Lagi satu. Sebelum aku terlupa, rumah yang aku cakap ni ada 3 type. Okay, korang boleh tengok kat sini. Okay, type yang pertama iaitu type A. Okay, boleh tengok type A dekat situ. Keluasan dia adalah 632 square feet. Okay, 1+1 bedroom. Okay, kita dekat sikit dia tak berapa nampak. Sekejap ni. Okay, 1+1 bedroom. Okay, boleh nampak kat sini. Ada satu master bedroom, ada bilik air dan juga ada study room. Okay, so keluasan 632 square feet. Okay, yang type B pula. Okay, untuk type B, keluasan dia 850 square feet. Dia 3 bilik, 2 bilik air. Okay, yang ni dia punya layout lah. Korang boleh tengok. 2 bilik air, 3 bilik. Ni dia punya layout lah untuk type B. Okay. Untuk type C, 3 bilik, 2 bilik air juga. Keluasan dia lagi besar daripada type B, 1023 square feet. Yang ni kita panggil macam 2 key lah. 2 key maksudnya pintu masuk ni dia, ni pintu masuk dia, enter ni pintu masuk dia tau. So korang boleh, yang ni lah unit 2 key ni ataupun dipanggil studio lah. Betul lah, dipanggil studio. Yang ni yang ada 2 bilik, 1 bilik air. Yang ni korang boleh sewakan lah kalau untuk investment. Yang ni boleh. Sebab dia ada 2 pintu. Masuk enter ni, ni pergi ke belah sini dan yang ni pergi ke belah sini. Okay, jelas tak? Ini untuk type C. So permintaan sebenarnya banyak kepada type C lah. Okay, bagi korang mana yang layak untuk beli, boleh ambil type C. Dan korang boleh buat investment kat situ untuk sewa. Okay, so ni adalah masa yang korang tunggu-tunggu. Okay, kita orang nak bawa korang tengok show house yang paling cantik. Okay, untuk yang duoki. Okay, duoki ni actually konsep dia adalah kita bahagi rumah kepada 2. Beli satu rumah tapi kalau kita buat investment, kita boleh sewakan kepada 2 orang. Okay, so ini kita masuk daripada ruang tamu tapi kita akan masuk daripada pintu utama dulu. Jom. Okay, korang tunggu ini adalah pintu masuk. Okay. Okay, so ni pintu masuk, pintu besar. Okay, macam ni. So pemaju ada bagi digital lock ni, percuma. Oh, ada bunyi. Okay, so ini adalah konsep duokinya. Okay, ini adalah unit studio.
Okay, korang boleh tengok kat sini. Ni kita boleh buat sebagai mini kitchen. Okay, boleh buat mini kitchen. Okay, kalau ikutkan ini adalah master bedroom lah. So, dekat sini ada satu tandas. Okay, tandas dia pun luas, fully tiles dan juga konsep modern. Kan cantik kan? Dia punya tiles dia cantik. Lepas tu konsep warna dia pun cantik. Okay, korang akan dapat sebiji macam ni. Okay. So, ini pula kawasan bedroom. Okay, kawasan bedroom. Kita ada almari dekat sini. Okay, almari dan katil. Katil pun boleh muat katil king. Kalau korang nak letak katil king pun boleh muat. Rasanya ni king kan? Ni king ke queen? Rasanya macam katil king kot. Okay. Dan sini ada dia letak TV sekali lah. Dan ada juga meja untuk make up ke apa ke boleh juga. Idea ni korang boleh tirulah kalau korang ada rumah sendiri nanti. Okay. So kita pergi ke ruang tamu pula. Okay, daripada pintu masuk ni dia terus direct ke ruang tamu. Dan bestnya dapur dia luas. Untuk unit ni keluasan dia 1023. Okay, 1023 dan dia miliki ruang tamu yang luas. Ni korang boleh tengok ruang tamu dia luas dan juga dapur yang luas. Memang best pada orang perempuan macam saya. Okay, memang sukalah kalau dapur macam ni kan. Selesa. Orang kata tak adalah belaga punggung kan. Okay, so dekat sini kita ada juga ruangan yard. Okay, untuk kita buat basuh baju, laundry kan. Sini ada ruang angin lah. Okay. Okay, sebelum tu korang boleh tengok dekat kitchen cabinet ni. Yang ni kalau korang beli, korang akan dapat lah secara percuma kitchen cabinet atas bawah, cooker hood dan hob. Yang ni memang kalau korang beli memang dah tersedia lah. Yang tu yang developer yang akan bagi. So dekat living room ataupun kawasan ruang tamu ni memang dapat satu aircon iaitu 1.5 horsepower. Memang dah terletak kat situ dan korang tak perlu lagi nak keluar kos. Okay. Lepas tu untuk setiap bilik memang akan dapat aircon. Yang ni bilik untuk anak korang lah. Design yang cantik macam gini. Yang ni pun dapat satu aircon percuma. 1 horsepower. Korang boleh dekor lah. Untuk anak korang white-white. Supaya warna ni sebenarnya main peranan juga. Kalau kita tengok warna dia ni sangat lembut tau. Yang ni memang saya suka sangat punya warna. Okay, yang ini untuk bilik air. Okay, bilik air ni dia akan kongsi lah. Kongsi dengan bilik kedua dan bilik ketiga. Okay, untuk bilik yang kedua ni akan dapat aircon juga. Akan dapat aircon juga. So ada berapa aircon total? So aircon ada 3. Lepas tu satu lagi dekat ruang tamu, 4. Oh, ada 4. Yes, ada 4. Yang untuk living room ni dia dapat 1.5 horsepower. Okey, korang boleh tengok ruang ataupun keluasan untuk unit ni Type C ni memang sangat luas lah. Dia punya ruang tamu. Korang boleh design letak meja makan sini. Dapur pun dah sedia ada. Korang tak payah nak keluar kos yang terlalu banyak. Okey, so kita pergi ke unit Type A. Unit Type A ni, jom aku bawakan. Okey, untuk unit Type A ni, dia 1+1 bedroom dan plus dengan 1 bathroom. Korang boleh tengok juga ruang tamu. Ruang tamu yang sangat luas macam ni. Korang boleh dapat, kita tengok dekat mula-mula masuk dulu. Okey, ini adalah pintu yang korang pintu ni kalau kena kepala ni sakit tau. Yang ni adalah digital lock, yang ni pun dapat So korang boleh tengok ruang tamu dia luas. Aku boleh pusing macam ni. Nampak? Ni ruang tamu dia. Okey, lepas tu kita tengok dekat kawasan dapur Kawasan dapur ni design yang sama juga tapi dia kecil sikit lah. Yang ni Type A.
Okay, dia dapat kitchen cabinet atas bawah, cooker hook dan hob. Yang ni kawasan untuk type A. Yang ni untuk apa ni? Ruang membasuh lah. Boleh letak apa ni? Mesin basuh. So yang ni korang nak tengok kan? Yang ni korang nak tengok juga. Yang ni yang 1+1. Okay, satu bilik tambah dengan satu bilik study. Tapi walaupun dia bilik study, dia boleh muat untuk katil single, nampak? Design dia sangat menarik. Okay, ni ruang kalau kata korang nak main nyorok-nyorok pun boleh. Tada! Jadi korang boleh design kat sini. Sini boleh satu orang boleh duduk lah dalam ni. Betul. Okay, actually kan rumah ni, rumah apartment ni 1+1 bedroom ni sangat sesuai pada orang yang baru berkahwin, orang yang tak kahwin, okay, yang single, mingle, okay, dan juga yang tak ramai anak, maybe satu anak je ke, memang berbaloi lah beli kat sini. Sebab apa? Dia penuh dengan kemudahan, macam-macam kemudahan ada. Okay, so macam kita tengok kat sini kan, bilik ni dia ada tandas dia, dia bercantum lah. Okay, dia boleh masuk ikut sini, boleh masuk ikut sini juga. So maksudnya kalau kita ada gas akan datang, kita boleh kunci lah untuk pintu kita dekat sini. Dekat sini kita boleh kunci. So gas masuk toilet kat sini je. Okay. Tapi andai kata kalau kita malam kan, kita nak guna tandas, kita boleh terus masuk daripada bilik. Dia akan dia akan jumpa dekat sini. Okay, so bilik air dia pun memang macam saya cakap tadi lah, konsep memang modern, fully tile sampai atas. Memang konsep memang sangat menarik. Dengan cermin yang besar macam ni, memang membuatkan korang punya tandas nampak luas. Okay, so kita dah habis dah review. Unit masih ada lagi. Okay, orang Singapura yang nak beli pun boleh beli juga. Okay, mana-mana orang Singapura yang tengok channel kami boleh beli juga. Okay, yang mana-mana investor daripada Indonesia, Filipina, boleh juga contact kami. Boleh DM kami, boleh follow, like dan share. Okay, sebelum kita end, unit yang kami tunjukkan tadi, ketiga-tiga type tu dia tak ada balcony. Dia tak ada balcony. So safety lah kat situ. Yang mana ada anak kecil ke, yang risau, bagi mereka yang nak cari untuk dekat area JB ni, boleh macam biasalah. Kalau yang mana lelaki boleh cari saya, yang mana kalau perempuan boleh cari Puan Suraya. Okay, tunggu next video untuk view kami review projek lain pula. Okay. Next kami akan review projek, tak tahu lagi, stay tune insyaAllah. Tapi yang penting masih dalam Johor. Okay. Bye.